Cik, Ya. cuba tengok tu. Tu. Dia hutang saya RM300. Siapa dia, Mam? Tu. Dia tak tahu ke orang hutang ni tak diampunkan walaupun mati syahid? Tu nampak tu? Mana, Mam? Tu yang duduk kat sebelah saya sekarang ni. Ya Allah, lembutkanlah hati kawan saya ni ya Allah untuk bayar hutang ya Allah. Amin. Ringankanlah jari dia untuk buka bank dan transfer sekarang juga ya Allah. Amin, ya Allah. Sekarang juga ya Allah, gerakkanlah jari dia ya Allah. Amin. Biar dia insaf ya Allah. Nama dia Cip ya Allah. Cip, ada bau tak? Macam bau tak sedap lah. Bau apa? Bau orang yang tak bayar hutang. Tak habis-habis hutang ni. Ambil ni. Alhamdulillah. Cepat bayar Ni dapat duit dari mana pula ni? Tak bayar pun salah. Bayar pun salah. Ni saya dapat duit ni, saya jual surat pajak emas dekat 4K. Diorang ni beli emas sekadar secara berselamat dan patuh syariah. Khas untuk pelanggan yang tak dapat tebus ranuk atau pajak gadai biasa. Oh, ya ke? Maknanya surat pajak tu ada nilai lah. Betul tu, Mam. Ramai yang tak tahu, Mam, sebenarnya. Selain surat pajak pun, diorang pun beli emas lama atau rosak ikut harga baik-baik semasa. Oh, bagus juga tu Alhamdulillah. Yang penting hutang sudah bayar. Thank you. I love you.